Asyik sekali. Ica pergi sekali Ica. Tak boleh bertiga. Dah ready lama dah. Untuk edit. Okey. Ini baru real. Mari. Ini baru real. Hello guys, Assalamualaikum. Jumpa kita lagi di channel saya, Azman Raza. Ini guest house kami. Walaupun dia kecil tetapi sangat selesa. Hari ini merupakan hari yang keempat kami berada di Jepun, iaitu 22 hari bulan Disember 2024, hari Ahad. Hari ini kami nak pergi ke sebuah tempat Saiko Iyashi no Sato Nemba, atau nama pendeknya Sato Nemba. Ia merupakan sebuah perkampungan tradisional Jepun yang terletak tidak berapa jauh daripada Mount Fuji. Hari ini kami akan menaiki sebuah kereta yang disediakan oleh MKJ Travel Agency yang dipandu oleh tour guide kami, Aziz Iqbal. Tempat yang ditujui itu agak jauh juga. Cuaca hari ini agak baik, ada matahari terang, suhunya masih lagi kekal 5 darjah. Dalam perjalanan kami lihat ada Mount Fuji yang dah nampak daripada jauh. Pemandangan kat sini pun cantik Cuaca, langit biru dengan pembangunan di sekitar Tokyo dan sungainya. Kami bertolak daripada guest house dalam 7.30 dan kami expect kami akan sampai di Sato Nemba tu dalam pukul 10 lah. Ini masih lagi di dalam kawasan Tokyo lagi. Di Sato Nemba ni sebenarnya dia ada kisah dan sejarahnya. Sejarahnya ialah kawasan ni pernah dilanda tanah runtuh Banyak rumah kat sini musnah. Saya dipahamkan tempat Sato Nemba ni ialah merupakan tourist spot tourist spot yang famous Setiap kali orang datang ke Jepun pasti akan melawat di Sato Nemba. Sepanjang perjalanan tu saya tak tidur, saya berjaga. Pada saya rugi lah kalau tidur, sebab nak lihat pemandangan dia bukan senang kita datang sini. Semasa perjalanan tu nampak tu anak saya dah tidur dah, 2 orang tidur. Semalam dia orang letih berjalan di 3 buah bandar. Hari ni kereta langsung tak ada, bukan tak ada langsung tapi tak banyak lah. Jadi perjalanan tu smooth aja. Akhirnya berjaya juga aku bawa family aku ke Jepun.
Okay, dah sampai ke kawasan pergunungan. Nampak tu Bukit Pukau. Tour guide kami pun pakai Waze juga tau, tapi apps Jepun punya lah. Singgah sekejap dekat R&R, beli air ke ataupun buang air, regang-regangkan tulang. Penat oh. Ini adalah R&R yang berdekatan, tak berapa jauh daripada bandar Kawaguchiko. So pemandangannya Bukit Pukau lah. Dan banyak bas-bas pelancongan berhenti di sini Kebanyakannya menuju ke Sato Nemba. X Pasar, mungkin nama kompleks yang ni lah. So saya berhenti buang air kejap, buang air kecil. Ramai juga. Jom kita explore sikit dalam X Pasar ni. Okay, biasalah barang-barang goodies dan juga barang-barang cenderahati, souvenir ada dijual di sini. Oleh kerana tempat ni ialah tourist spot, mungkin harga dia mahal sikit lah. Okey, tempat makan dia luas lah. Banyak tempat kosong lagi. Rasa saya ramai yang datang ke sini makan bungkus kot, dia tak makan Dan lagipun kalau kita sebagai Muslim, rasa saya tak banyak barang yang halal tak ada, mungkin tak ada makanan halal kot. Yang kita boleh beli mungkin minuman lah, mineral ataupun kopi yang halal saja. Memandangkan tak ada apa yang nak beli, dan kami pun pusing-pusing sekejap dan keluar. Dan kemudian akan kami teruskan perjalanan ke Sato Nemba. Mount Fuji dah kelihatan, nampak tu putih saja.
Itu dia Mount Fuji. Semua excited. Pemandangan real life dan juga dalam video ni berbeza lah. Kalau kau duduk kat sana, kau real life kau tengok, cantik. Wow. Tiba-tiba ke depan tu ada roller coaster pula tu. Aduh, diletak kat luar bandar roller coaster ni. Yang ni roller coaster yang ekstrim tau. Ambil lah. Ramai korang Tapi tak nampak dia punya. Then turn slightly right. Cantiknya. Oi. Di tempat ni orang main. Kami sekarang ni melencong masuk ke bandar. Bandar ni ialah bandar Kawaguchi Chiko, salah sebuah bandar yang terbesar dekat area dekat Mount Fuji ni. Dekat Mount Fuji juga ada 5 buah tasik. Salah satu tasik yang terbesar ialah Kawaguchi Chiko. Kita makan kedai ramen. Kedai ramen. Singgah kejap dekat 7-Eleven nak gambar lah sebab cantik. Dah dekat sangat ni dengan Mount Fuji. Sebelah kiri dan kanan kami ni ialah Suicide Forest. Suicide Forest, tempat orang Jepun bunuh diri lah zaman dulu. Ini pula pokok-pokok yang tumbuh hasil lava gunung berapi. Ni menunjukkan dah dekat lah nak sampai. Akhirnya sampai juga di kawasan parking Sato Nemba. Nampaknya banyak bas-bas lah nampaknya. Hari ni mungkin ramai orang. Perut dah lapar dah. So kami cari gerai untuk makan tengah hari lah. Kat sini banyak gerai makanan halal. Dalam. Dalam kedai ni kami jumpa grup daripada Malaysia, cikgu-cikgu. Ni kawan-kawan sekolah ni. Makan serai. Apa nak Penang pulau? Ini semua geng-geng mata perguruan lah ni. Setiap tahun ada.
Oh, baguslah. Ada program. Kedua pula ada jualan buah-buahan dan juga homemade produk kot. Berapa lama pun di sebulan? Seminggu je. Sebahagian daripada makanan kami dah sampai. Panas-panas, nampak berasap sekali. Grup cikgu dah habis dah makanan dia. Dan saya dah licin. Tunggu saya punya makanan tak sampai lagi. Kat luar tu dah mula angin bertiup. Dah sejuk nampak gayanya. Makanan saya tak sampai lagi. Tadi saya ada order nasi dengan ayam. Tu dia ayam dia buat macam burger dan ada sausage. Lepas makan kami pun jalan-jalan sekejap kat gerai-gerai tu, tengok apa jualan yang ada di situ. Mount Fuji pun dah nampak sikit dah tak clear awan tutup kat puncak dia tu. Jom kita pergi ke Satu Nemba. Lebih kurang 100 ke 150 meter lah jarak dia. Dia panggil apa? Sebab apa? Nak masuk ke sini kena beli tiket. Tu kaunter tiket dia. Kalau nak bergambar kat sini memang cantik sebab dia berlatar belakang Mount Fuji. Okay, tour guide kami akan bagi briefing tentang Satu Nemba ni, iaitu kampung tradisional Jepun. Satu Nemba. So kita panggil dia Satu Nemba lah. So kampung ni sebenarnya dulu je kampung betul lah, ada orang dulu. Tahun 1960 tu ada satu kawasan yang tanah luar lah. Kampung kan tu habis hancur. Sebabkan kejadian tu dia buat balik untuk peringati orang yang benar yang memang dia buat asal macam mana orang ni. Dia material original lah pada tu.
Okey, semasa dilanda bencana kampung ni, 37 buah rumah musnah daripada 41 lah. Dan dia orang bina semula dalam lebih kurang 20 kot atau 20 lebih untuk nak preserve Sekarang ni tempat ni dah jadi macam tarikan pelancong lah. Oleh kerana ada rumah-rumah lama dan juga kita boleh nampak Mount Fuji kat belakang kan. Rumah-rumah kat sini kebanyakan dia menggunakan bumbung jerami, iaitu daun-daun kering lah untuk sebagai atapnya. Ini memang metod cara lama membuat atap rumah. Di sini pun ada disewakan pakaian kimono untuk lelaki dan perempuan. Ui, dia tanam pokok dah tu. Itu atap jerami yang dah dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Ini suasana di dalam rumah tradisional Jepun. Mana bilik dia? Tak ada. Dia memang lapang. Dia ada tutup dinding tu. Oh. Lama juga kami berada kat sini melawat daripada satu rumah ke satu rumah. Tapi tak semua rumah yang kami masuk lah. Kalau kami masuk semua memang tak sempat sebab kami ada tempat lain yang nak dilawat depan ni. Masuk mana? Ha? Ha? Naik apa? Ini air bukit lah, bersih nampak. So sejuk juga air dia. Dan boleh minum kalau nak minum. Jadi anak saya seorang lelaki ni dia try. Dia minum. Air gunung kan? Memang bersih. Kan buat orang atas tu kan. Okey, yang ini museum. Kami melawat
Sabo Museum. Ni rumah rumah. Ha? Kau seram bunyi pun takut. Memang numpuk lah. Ni dah sampai puncak dia. Kami terpaksa cross untuk nak pergi ke perkampungan sebelah. Hari ni kira nasib baik lah, cuaca baik boleh dapat bergambar berlatarkan belakang Mount Fuji. Kira clear lah, nampak. Ada orang separuh datang tak nampak, dia kabus, tak nampak Mount Fuji. Sikit lagi dia balik tu. Atas lagi nak buang. On the way turun tu kami tak singgah mana-mana. Kami terus ambil gambar dan terus turun bawah. Oh. Okey. Clear tu, ni mau clear cantik. Awak jangan tergolek cepat. Asyik cantik je. On the way balik tu tengok pelancong dah tak ramai lagi. Mungkin dia orang dah bertolak pergi ke next destinasi kot. Data kita banyak lagi. Data kita banyak lagi. Dia hantar lagi. Pergi gambar. Tengok orang pergi. Tunjuk dia. Walaupun cerah dengan matahari terik, tapi cuaca dia sejuk tau. Singgah sekejap dekat gerai nenek kaya. Owner dia ni pernah menetap di Indonesia dan dia boleh cakap bahasa Indonesia lah. So kita boleh communicate dengan dia. Malaysia. Mama ini Bapa. Nenek kaya. Tapi saya masih sini. Oh. Ui, 100. Betul ni? Duit ori Ui. Ayam ke? Ambil ayam. Macam awak manis.
Selepas membeli barang makanan ni, kami bertolak ke Lake Saiko pula. Lake Saiko ni taklah jauh sangat daripada sini. Kami sampai dekat Lake Saiko ni dalam pukul 12 lah. Rupanya tempat ni lagi cantik, berlatar belakang Mount Fuji. Kau nampak tak tau? Air daripada bukit pun dah membeku. Dia ada paling muka je. Oi, cepat, buka cepat. Dekat sini kami habiskan masa lebih kurang setengah jam dah ambil gambar dan kami akan bertolak ke Gotemba Premium Outlet tempat membeli barang pakaian, kasut dan seterusnya. Super macam dekat Genting Premium Outlet kita lah. Sepanjang perjalanan ke Gotemba scenery pemandangan ni memang cantik lah. Dengan tasik dia biru, bukit bukau, gunung. Speechless lah saya. Sini ialah resort yang ada di dekat Tasik ni lah, Tasik Kawaguchi, Kawaguchiko. Banyak hotel dan juga chalet. Perjalanan daripada Lake Saiko tadi tu nak ke Gotemba Premium Outlet tu lebih kurang 1 jam lah perjalanan dia. Raya je dah. Dia pun sejam terus. Ada di Malaysia dia dapat sampai kat Gotemba Premium Outlet ni dalam pukul 1:30 hari. Pergi solat. Kami solat sekejap. Itu belakang tu ialah bilik solat. So lepas tu kami plan lah nak pergi mana Awak nak ni pergi nak kedai mana. Jauh nak ni je. Kamu ke kering je. Kami datang ke Gotemba ni pun bukannya nak shopping sangat cuma nak pergi melancong je, tengok apa barang-barang yang berkenan tu kami belilah.
barang-barang yang premium dan branded banyak kat sini lah. Dia orang kata murah kat sini kalau banding kat bandar Tokyo. Akhirnya kami masuk dekat Lego. Ada peminat Lego di antara keluarga kami ni. Apa dia? Apa dia lewat dah? Kereta ni tak lagi? Lagi tak? Hari ni dia ada buat sale sebab dah dekat dengan Christmas dah. So banyak barang yang ada diskaun lah. Kenapa? Terutamanya kalau turis Kalau turis dia ada tunjuk pasport, lagi murah dapat. Betul tak? 26 je. Gue cek. Nombor tu. Ni. Atas motor. Kita barang makanan kita tinggal. Tapi ingat, makanan baru dulu. Keluar je daripada Lego tu dah gelap dah, nak maghrib dah. Nak cari kasut pula. Tak berkenan, so kami keluar pergi cari tempat baru pula. Tak nak ni naik. Itu biasa punya lah.
Okey, dah habis shopping. Kami pun keluar daripada Gotemba Premium Outlet ni untuk balik. Tapi sebelum balik tu kami akan singgah makan dulu di kawasan bandar Gotemba lah. Pada masa ni waktu dia pukul 4.15 lebih kurang macam itulah. Itu pun dah gelap sebab sini maghrib dia cepat. Lebih kurang pukul 4.30 kami sampai di bandar Gotemba. Dan kami terus pergi ke restoran yang halal lah. Lepas dah dinner tu Bayangkan 4.30 atau 4.30 lebih lah. Bandar dia sunyi ya. Tengok kereta pun tak ada, orang pun jangan tak ada. Ada orang. Tutup. Hah? Ini makan berapa gila? Apa? 3. Datang ni dia letak 20? Oh, ni panas kita. Kita orang yang Bila kami masuk dalam, tak ada orang lah, tak ada customer lagi. Kami saja yang customer dia. Tapi meja-meja tu dah disediakan dengan jug air suam. Itu untuk tetamu yang datang rombongan nanti yang telah booking meja. ni sisu. Aduh. Chicken biryani. One chicken biryani. Chicken biryani. One mutton biryani. Itu mutton. Tambah lagi 2 ke? Dia Dua. ni matanya. Terima. Banyak menu makanan dia yang menarik. Okey. So kami pilih yang simple-simple je lah. Bila sampai makanan tu, kami terperanjat Dia punya portion dia banyak betul. Boleh share lah kalau satu hidangan tu. Makanan dia pun sedap. Boleh recommend lah siapa nak datang kat sini. Dia nak bungkus tu. Bungkus. Nanti dulu kita tengok kita pilih nak makan mana. Mana yang sedap. Pilih lah. Nasi ayam kena ambil ayam lain. Ayam dia sikit. Tambah ayam. Ayam masala. Yang tu ayam apa tu? Oleh kerana banyak dia makanan dia, maka tak habis lah. So yang selebihnya kami tapau bawa balik. Boleh masala. Biryani dengan masala. Itulah rutin kami pagi-pagi lagi dah keluar daripada guest house. Lepas tu malam barulah balik. Sampai rumah pun kadang-kadang dalam pukul 8 malam. Itu pun dah sunyi dah, orang dah tak ada. Terima kasih kerana menonton. Saya harap info ni sangat berguna kepada anda semua. Siapa yang baru pada channel saya, tolong subscribe ya. Terima kasih semua.